Malaysia, kita ada REITs patuh syariah yang pertama dalam dunia. Arab pun tak ada, UAE pun tak ada. Kita ada, which is semua bangunan KPJ adalah REITs. You boleh beli bangunan KPJ, dipanggil Al-Akar. So, siapa penyewa dia adalah KPJ Hospital. So, kita dapatlah dividen. Yang tu berapa persen? Dalam 4-5%. Tapi kalau orang tu tak max out lagi SB, buy max out SB lah. Bergantung pada risk appetite dia. Walaupun tadi 4% je lebih kurang. Dalam pasaran saham ni, benefit dia dua. Harga saham naik. Oh, harga saham naik. Kalau ASB tu harga boleh naik, unit, saya rasa ramai suka. Tadi macam bangunan KPJ tu, kenaikan on average berapa persen? Okay, sebab dia pasaran hartanah, at least dia naik 5% setahun. Oh, so 10% lah sebenarnya. Average pasaran hartanah 5% lah, stable. Dia naik slowly, dia tak naik laju, dia tak turun laju. Yo, tapi no brainer lah Yes, bila dia stabil lah sebab you tengah beli property tau, memiliki hartanah. Yo, ni ke video tuan yang tuan cakap tu. Daripada beli Betul. daripada beli property, baik beli saham property. Ya. Yeah. So you tak perlu ambil loan, you tak perlu keluar duit banyak, you boleh beli serendah paling mahal lah saya kata KSCC RM800. Kita ada Al-Akar, I think RM200-300. You, kenapa tak ada orang bincang pasal ni? Kita boleh beli saham property, tak payah beli property kan? Saya tak tahu kenapa orang tak bincang. Sebab saya tanya orang yang dah dalam pasaran bursa saham dah 10-20 tahun. Yang kata tak tahu pun tak ada siapa beritahu. Simple logic. Kalau you buat physical property, you kena pening cari penyewa, you kena urus penyewa, you kena buat building maintenance semua. Dan beza dekat REITs ni, benda tu semua orang dah buat. So you just jadi owner, ada property manager, ada orang tolong kutip sewa, ada orang tolong cari penyewa baru kalau dia keluar, dan building maintenance pun ada orang dah buat. So tugas kita makan dividen dari hasil sewaan.